Hidrogen dengan oksigen. Ada apa unsur apa? Ada dua, ingat dua je. Unsur dalam air ni ada dua je. Hidrogen dan oksigen. Okey. Okey. Bila dalam air ni dia ada campuran hidrogen dan oksigen. So, sebelum ni dalam textbook awak dia ada eksperimen tau. Betul ke dalam air ni ada hidrogen dengan oksigen? Jadi diorang buat eksperimen. Eksperimen tu lah, daripada eksperimen kat situlah korang boleh tahu sebenarnya unsur air ni ada dua, iaitu hidrogen, oksigen. Ingat Okey, untuk formula dia pula. Formula air, formula dia adalah H2O. Boleh nampak? Okey, H ni apa? Kita nama tadi. Tapi dia helium tu. H ni apa? Hidrogen. Pandai. Hidrogen. O ni untuk apa? Oksigen. Oksigen. Okey, tu ni apa? Dua. Maksudnya dua dekat H ke dua dekat O? Ya, dua dekat H. Dia ada dua. Hidrogen ni ada dua. Okey. H ni ada dua. Hidrogen dan satu oksigen. Mana unsur yang mana yang paling banyak? Hidrogen sebab apa? Dia ada dua. Dan O ada berapa? Satu. Jadi formula air apa? H2O. Bila sebut formula, nanti dalam exam ada keluar apakah formula air? Awak nak sebut apa? H2O. Boleh faham? Senang ke susah? Right. Okey. Tengok dekat buku surat 98. 98. Okey, mana 98? Nampak tak? Aktiviti 5.2 ada eksperimen kan? Ada eksperimen, ada air dengan tabung uji. Tengok pada eksperimen pula. Tadi kita belajar pasal formula kan dengan pengenalan air. So, kita tengok pada eksperimen yang ada kan. So, you all boleh nampak ke? Nampak sikit-sikit tak? Nampak Okey, cikgu terangkan. Kat sini ada tabung uji. Ada dua tabung uji.
Okey, that's what. Okey, tengok macam mana kita nak tahu dalam air tu ada unsur hidrogen dan oksigen, iaitu dengan menjalani proses elektrolisis. Kena ingat proses elektrosis. Ingat, proses elektrosis ni adalah eksperimen yang dijalankan nak memecahkan kumpulan hidrogen dengan oksigen yang ada dalam air. Okey, dalam air yang awak tengok sebenarnya diorang dah bergabung. Okey, jadi eksperimen ni dijalankan dia nak pecahkan unsur tu. Dia nak pecah. Satu untuk hidrogen, satu untuk oksigen. So, eksperimen ni dijalankan dipanggil proses elektrosis. Boleh faham? Proses apa? Elektrosis. Apa itu proses elektrosis? Apa dia? Tadi cikgu dah terangkan. Proses yang dijalankan untuk memecahkan unsur apa? Hidrogen dengan oksigen. Hidrogen dengan oksigen. Kajian ni nak jalankan betul ke dalam air dan unsur oksigen dengan hidrogen. Okey. So tengok dekat sini. Dekat sini ada dua. Okey, ada dua silinder penyukat. Kita nak tahu mana satu hidrogen, mana satu oksigen. Okey, so dia buat kajian. Dalam ni ada air tau. Ada air suling. Dekat sini ada bateri. Dekat sini ada Swiss. Okey, kalau nak buat eksperimen guna air je tak cukup. Jadi dia tambah dengan asid hidroklorik. Dia tambah lagi dengan asid hidroklorik. Ada asid dalam ni. Asid hidroklorik. Asid hidroklorik ni bahaya yang macam orang sibar asid kena kat muka orang terbakar tu. Itu kita panggil asid hidroklorik. Okey, dalam eksperimen ni adalah asid hidroklorik dicampur dengan air. Kalau tak ada asid, eksperimen ni tak boleh berjalan. Dia tak boleh pecahkan molekul hidrogen tu. Okey. Tengok mula-mula dia pasang Swiss. Bateri dah ada. Okey, kalau awak nak tahu sebenarnya eksperimen ni dia ada katot. Dia ada dua nama. Katot, anod. Kena ingat dia ada dua nama. Katot dan anod. Katot ni adalah charge negatif. Anod adalah positif. Boleh nampak? Ingat dia ada katot untuk negatif. Ingat K, katot untuk kecil, negatif. A, anod untuk positif. Okey. So bila eksperimen dah dijalankan, dah pasang Swiss, dah ada bateri, dah masuk asid campur air. So apa yang jadi dekat air ni, dalam ni ada air kan. So air tu mula memecahkan molekul hidrogen. Dekat sini jadi hidrogen. Dekat sini jadi oksigen. Okey, ingat katot dia serap ion charge negatif. Dia kena berlawanan. Bila negatif, dia akan serap positif. Dia akan serap charge positif. Kalau positif, dia akan serap apa? Negatif. Dia berlawanan, takkan sama. Okey. Bila katot ni, ion katot ni dia serap positif punya charge. Jadi kumpulan hidrogen akan masuk dalam ni. Bila hidrogen masuk dalam ni, banyak kuih yang terhasil. Okey, bila oksigen bila anod pula charge air positif, dia akan tarik charge air yang negatif. Okey, jadi terhasillah oksigen. Oksigen ni kuihnya sikit je. Okey. Kenapa kuih hidrogen lagi banyak daripada oksigen? Kenapa? Sebab apa? Jawab Oni, sebab apa? Sebab jawapan dia, ingat balik pada formula. Formula air apa? H2O. Jadi mana yang banyak? H. Sebab itulah kuih dekat hidrogen lagi banyak daripada oksigen. Maka terhasillah sebahagian air yang dipecahkan tadi. H tu dekat sini, O ni dekat sini.
hidrogen, 2 yang sikit menunjukkan oksigen. Boleh faham? Boleh faham Okey. So, sekarang cikgu nak awak semua buat aktiviti. Okey, buat aktiviti tanah liat. Okey, ingat balik formula air. Okey, macam mana bentuk H2O tu? Jadi cikgu nak awak buat bina bentuk H2O tu. H2O. Okey, bentuk dia macam ni. O, dia ada berapa? O ada berapa? 1. O dia ada 1. Okey, nampak? Buat bulatan O macam ni. H ada berapa? 2. Okey, H ada 2. Ni H. Ini H. Okey. Bentuk O dengan H dia tak sama O lagi besar daripada bentuk H. Okey. Lepas tu bila awak nak buat replika nanti, cikgu akan bagi 2 warna jenis tanah liat. Okey, pastikan O ni cikgu bagi O tanah liat warna merah. Warna apa? Merah. Jangan salah buat H warna apa? Cikgu akan bagi warna biru. Okey, H warna apa? Biru. O merah. Okey, yang ni cikgu akan bagi lidi. So, bila dah bagi 2 lidi, seorang akan dapat 2 lidi. Korang cucuk je dekat bulatan. O ni warna merah, pastikan bulatan dia lagi besar daripada bentuk H. Jangan sama buat bentuk bulatan tapi pastikan saiz berbeza. Satu besar, satu kecil, satu kecil. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, kita buat Okey, semua orang kena buat. Raihan, buka. Bagi sikit-sikit kat bawah ni. Itu warna merah. Raihan bagi warna merah. Siapa lagi? Al-Fitri sama bagi dekat belah sana.
besar ni lah. Bentuk bulat jangan ada longkong kat tengah, bulat. Bentuk bulat. Ini Bentuk bulat itu bentuk donat. Jangan, jadi serapa apa? kecil je dia nak sebab dia. Kecil. Pandai Amira. Boleh. Okey Amira, yang depan Amira tunjuk kat bawah tunjuk Amira. Itu roti canai. Ya, tunjuk ke depan. Tengok wakil Okey Amira tunjuk. Baik. Banyak ni je. Okey, tengok Amira punya dengan Zek punya. Cantik pandai depan. Tengok kat kawan. Ya. Okey. Jadi kan, kenapa dia bentuk yang sama tu? Tengok kita punya dia besar sikit daripada yang biru. Amira nampak Amira punya yang merah tu besar. Pastikan merah lagi besar daripada warna biru. Kalau buat sama, salah. Okey, dah siapkan awak ambil marker. Nanti sebelah saya ambil marker tulis mana H mana O. Tak jadi bulat tu. Tak jadi bulat. Tadi dia celuk. Alamak. Macam mana kau bulat? Buat bentuk. Tengok lah. Dah, mana Syafi tunjuk dekat cikgu Syafi. Dah. Kepala dia besar, kaki dia kecil. Tengok, tunjuk. Ya, boleh tunjuk dekat tu. Lawak saya buat. Jangan lupa tulis. Tulis apa? Tulis, ambil marker dekat TJ. Mana formula H, mana formula O. Tadi ni ke? Ya, betul. Tengok. Tunjuk kat kamera sikit. Awak pergi lawan tu. Tunjuklah dekat meja tu. Tengok. Pasang balik. Dah tulis ke? Tidak main sini cikgu nak tengok. Betul tak? Sini. Dia pendek. Awak. Aku dulu. Very good. Tengok kita punya. Dah siap. H2O. Ini dalam unsur apa? Terdapat dekat mana ni? Air. Air. Pandai. Okey dah kita. Boleh bawa balik. Nah. Lipat. Mana? Oh, pandai Safi. Betul. Betul. Ada lebih. Aku boleh biru. Betul. Tengok sikit. Macam sama je bentuk dia. Siapa ada merah lebih? Siapa ada merah lebih? Siapa? Right side. Alamak. Okey, ambil mak. Ni besar ni. Tak lagi. Raihan picit Raihan. Raihan picit Raihan. Ya, betul. Sudah anda belajar, sila komen. Okey, siapa yang tak suka ambil kat ini? Boleh lagi. Ambil merah ni. Mana merah tadi? Bagi sikit. Dah besarkan sikit tengok. Tadi dia bagi betul sikit. Cikgu ni siap dah lah cikgu Sabar. Jadi
gabung dalam air. Boleh faham? Senang kan formula air? Kan? Senang. Okey, siapa dah siap? Cikgu bagi korang bawa balik tanah liat tu sebagai sesi Mainan. Mainan. Jangan hilang pula korang jangan nak tunjuk dekat kawan, lepas tu kawan ambil korang punya hilang. Cikgu tak ada dah tanah liat. Masih ada tulis dah. Mana maka cikgu? Green tadi. Tadi. Siapa lagi tak ada main-main? Ada satu lagi ni ambil. Ambil lah. Ini bagi orang Okey. Sampai dah siap. Siapa yang dah siap? Molekul tu letak tepi. Kita buat lembaran kerja. Cikgu pun perasan. Kita ramah tak ada Ada. Di lantai ada olahraga. Olahraga kan petang? Tak, dia pagi. Pagi ke? Ya, ada yang pagi. Oh, dia pagi. Wow. Okey, siapa dah siap ambil kertas depan. Jawab Tulis hari nama tarikh. Kenapa? Dah siap buat balik cikgu kata. Kenapa? Tak. Ni nak turun lagi kawan? Siapa lagi? Apa dia? Roti tu. Buat roti? Nak buat roti? Yes, hari tarikh. Okey. Jawapan ada dekat depan kita tulis. Simpan. Okey, guna tempat masing-masing nak buat lembaran kerja. Gini guna tempat awak mana? Awak dulu. Tak payah, apa semangat. Tengok tadi. Ini pun pelan siapa? Siapa punya? Kau bagi dua je. Ini awak punya. Lebih ke? Kau bagi dua. Meja dah boleh ada. Dua. Okey. Tulis hari nama tarikh sekarang dekat lembaran kerja. Amira ambil lebih tu bagi cikgu. Cikgu nak bagi arahan. Oh, dah ambil dah. Dah, semua dah dapat? Dah. Dia ni tak siap. Kalau dia ni tak buat, cikgu hantar awak pergi. Ya, hari 12. Tulis hari nama tarikh cikgu. Jumaat. Hari ni Jumaat. Tarikh 12 hari Bulan 6. Okey, tajuk kita adalah komposisi air dan elektrolisis. Okey, jawab semua soalan ya. Jangan dia tinggal. Boleh tengok buku. Boleh tengok buku. Boleh cari jawapan di buku. Dekat papan putih pun boleh. Okey, tak apa. Kita buat sama-sama lah. Nanti ada yang ketinggalan. Dah tulis. Jom. Dia ni. Last warning. Ambil pen, tulis. Pen pun tak ada. Tak boleh. Alah, sekejap je. Awak tulis sekejap. Tak main tanah liat ni. Kau tadi Juni. Sama Dah? nama. Begitu? Okey, soalan 1. Raja di bawah menunjukkan susunan radas elektrolisis air. Eksperimen proses elektrolisis. Okey, tadi ada bateri cikgu cakap. Bateri dia ada positif, negatif. Elektrod A, elektrod B, air diaktifkan. Tadi eksperimen ada air, ada elektrolit. Labelkan elektrod yang merupakan anod. Okey, anod apa? Negatif. Okey. Dia suruh tulis unsur. Anod ni dia berada unsur apa? Ada unsur apa anod ni? Tengok kat sini anod. Oksigen. Oksigen. Tulis anod adalah oksigen. Ingat A, anod, oksigen. Apa dia? Tidak oksigen. Ya, oksigen. Oksigen. Kalau Allah.
Dah siap dah. Okey, soalan 5. Buat sampai A saja. Ni dia. Okey, cikgu baca. Selepas eksperimen dijalankan, Ahmad mendapati satu tabung uji mengandungi 2 kali ganda lebih banyak daripada tabung satu lagi. Namakan gas yang ada 2 kali ganda tu. Gas apa? Hidrogen. Very good. Hidrogen. Okey, tulis. Hidrogen. Dah. Dah. Okey, dah. Dah siap buat sampai ini saja. Okey, semua dah buat? Dah siap? Okey, boleh hantar ke depan. Makan dah. Buat sini je. Hantar ke depan. Boleh saya nak kere. Susan kat sini. Apa tak ada ni? Bawah tu titik ni. Okey, dah siap. So, harap semua boleh belajar. Jangan. Belum. Tunggu dulu. Sekejap ni, sekejap. Okey, siapa yang dah siap, datang ke depan. Tunjuk awak punya replika ni dekat kamera. Ni putih. Cikgu jawab. Tunjuk. Okey, cakap. Nama awak siapa dan tunjukkan replika tu. Extra dengan bos cikgu je. Tak apa. Okey, tunjuk Adi. Dekat kamera. Cepat. Nama saya Azizul Fazli, dikenali sebagai CEO. Saya dah buat replika ni. Replika apa tu? Replika S2O. Unsur yang terdapat dalam apa? Air. Okey, Okay, bye. tunjuk je. Korang jalan, just tunjuk je. Okey, Adi dah ni kan? Adi dah banyak. Tunjuk. Boleh pusing-pusing juga. Tengok semel. Jangan buka meja. So harap Dia belajar dah siap kecil lah. Bagi budak perempuan pula. harap belajar lain. Masih duduk ni gambar. Harap belajar lain. Pandai kuat. Ya, terima kasih. Bye. Budak perempuan pula. Syafiq! Capek sendiri. Tunjuk. Apa budak perempuan? Tunjuk. Tangan je cabut. Siapa pula tinggal pergi bangun? Semua excited tunjuk. Ya, okey. Azmi rasa Azmi. Tak mungkin dia nampak. Siapa dah tunjuk ni duduk? Okey dah. Okey, duduk. Tengok kita ada bersangat. Sabar, ada lagi. Sekejap. Nak habis dah. Okey, cikgu nak buat penutup dah ni. Ada nak habis. So, kesimpulannya apakah formula air? Okey, apa nisbah formula air? 2 nisbah 1, 2 tu apa? Hidrogen. 1 tu apa? Okey, cikgu nak tanya. Apa nama proses eksperimen dalam ni? Komposisi.